hal ini, ada seorang hamba nama dia Zahir ataupun Zahir. Dia ni orang yang selalu rasa rendah diri. Dan Nabi ni suka bergurau. Satu hari Nabi pergi ke pasar, nampak Zahir ni tengah berjalan. Nabi peluk dia daripada belakang, tutup mata dia. Nabi kata, hamba untuk dijual, hamba untuk dijual. So Zahir tu terkejut, siapa pula ni yang peluk dia daripada belakang dan buat macam ni? Lepas tu dia tolak tangan tengok, ya Allah, Rasulullah rupanya. Lepas tu dia kata dekat Nabi, wahai Rasulullah, siapa nak beli aku? Aku ni murah, aku ni hamba murahan je. Kalau kita dengar kawan kita cakap macam tu, kita pun jadi alamak, sedih pula cakap macam. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, di sisi Allah engkau sangat mahal. Di sisi Allah engkau sangat mahal. So dia rasa macam, oh, itu cara Nabi menggunakan perkataan. Nabi zahirkan kasih sayang. Nabi zahirkan cinta Nabi SAW. Sebab tu Nabi sebut, bahkan sesama lelaki, walaupun zaman sekarang ni agak pelik sikit kan, kalau kita sebut aku sayang kat engkau, orang kata LGBT ke apa kan. Tapi dalam kalangan para sahabat, Nabi pesan selalu, kalau kamu sayang kepada seorang sahabat kamu, sebutkan kepada dia, uhibbuka fillah, aku sayang kepada engkau.